Pot makan malam lokasi dekat kampung. Apa sangka dalam kampung ada pot makan syabu-syabu. Yang ni ala-ala Jepun. Berniaga hanya Jumaat, Sabtu, Ahad. Orang digalakkan untuk booking. Tapi nak walk in pun boleh. Harga bermula RM39 untuk dewasa. Yang special dekat sini dia punya daging. Dia potong nipis-nipis. Sama macam brand yang tengah viral sekarang. Untuk nasi dia bagi dua pilihan. Ada nasi Jepun dan juga nasi goreng. Dia punya sos pencicah pun banyak pilihan. Korang pilih lah sendiri. Untuk kuah syabu-syabu dia ada 4 jenis. Yang saya cuba dia punya miso soup dan juga tom yum. Untuk daging korang kena minta berapa banyak bekas yang nak. Nanti dia orang hantar. Bahan-bahan lain seperti frozen fruit, sayur yang tu korang kena ambil sendirilah. Dia punya kuah tom yum tu just nice. Tak berapa pedas. Budak-budak pun boleh makan. Untuk daging korang boleh masak dua pilihan. Nak jadi syabu-syabu macam ni ataupun nak yang bakar. Kalau tanya saya prefer yang syabu-syabu. Ada ruang solat yang selesa disediakan. Ada ruang makan yang berekon dan juga open air. Kawasan parking yang luas. Tempat OOTD pun ada. Nama kedai ni Rumah Makan Cleo. Dekat Kampung Solok Air Limau, Masjid Tanah, Melaka.